Kalau kau pernah naik Gunung Kinabalu, kau sedang pijak tanah yang penuh legenda. Dulu, gunung ini dipanggil Aki Nabalu, tempat roh-roh nenek moyang bersemayam. Tapi, ada satu kisah cinta yang menjadikan nama Kinabalu begitu terkenal. Mereka bilang, ada seorang putri dari Kayangan tinggal di puncak gunung. Satu hari, seorang pemuda dari tanah besar Cina terdampar di Borneo, dan kedua-duanya jatuh cinta. Mereka berkahwin, hidup bahagia, tapi tak lama. Pemuda itu terpaksa pulang ke negaranya. Dia janji dia akan kembali, tapi tahun berganti tahun, bayangnya pun tidak muncul. Setiap hari, putri itu menunggu di puncak gunung, memandang jauh ke arah laut, menunggu orang yang tak pernah kembali. Sampai akhirnya, putri itu berubah menjadi batu. Mereka kata, bentuk wajahnya masih ada di salah satu puncak gunung Kinabalu. Sebab itu ada yang percaya, nama gunung ini berasal dari Kinabalu. Kina bermaksud Cina, Balu bermaksud janda. Janda dari Cina. Apapun tafsirannya, Gunung Kinabalu tetap berdiri sebagai simbol cinta, kesetiaan, dan tempat suci bagi masyarakat Sabah. Kalau kau pernah dengar versi lain, komen di bawah. Mari kita kenali nama-nama puncak di Gunung Kinabalu. Ini adalah South Peak, ini adalah St. John's Peak, ini adalah Meguring Peak, ini adalah Alexandra Peak, ini Oyayubi Peak, dan ini adalah kawasan Gurkha. Ini adalah Victoria Peak. Di belakang sana pula adalah kawasan Sayap Peak, dan di tempat saya berdiri adalah Lost Peak yang tertinggi di Gunung Kinabalu. West Gurkha ini terletak di arah barat dengan ketinggian 3.840 meter dari aras laut dan boleh dilihat dari puncak tertinggi Gunung Kinabalu yaitu Lost Peak. Perjalanan ke Gurkha mengambil masa sekitar 1 hingga 2 jam dari puncak Lost Peak dengan jarak 1.050 meter, manakala jarak trail dari Timpohon Gate ke Gurkha adalah sejauh 9.6 km. Gurkha ini dilengkapi dengan tilam, peralatan memasak, bahan bacaan, dan mempunyai tingkap dengan pemandangan puncak Oyayubi yang sangat indah. Pondok ini telah diperbuat daripada kayu oak dan bumbung dari zinc logam. Pondok kecil ini hanya mampu memuatkan seramai 4 orang sahaja kerana ruangan yang terhad. Gurkha ini dibina pada tahun 1984 oleh askar Gurkha dari Nepal yang berkhidmat dalam angkatan tentera British dan sering terlibat dalam ekspedisi. Di sini terdapat satu tandas yang tidak jauh dari Gurkha. Tandas ini hanya bersaiz kecil yang diperbuat daripada kayu dan zinc, tapi cukup selesa untuk digunakan. Tandas ini mendapat sumber air daripada tangki biru yang dipenuhi dengan air hujan. Gurkha ini berfungsi untuk kegunaan dalam aktiviti mountaineering, tempat perlindungan kecemasan, pusat pemerhatian dan penyelidikan serta tempat rehat untuk pendaki. Di sini, kamu akan berpeluang tidur di tempat paling tinggi di Malaysia. Pendakian aras tinggi ini menawarkan 2 package. Package yang pertama adalah 3 hari 2 malam dan package yang kedua adalah 4 hari 3 malam.
Pakej yang pertama ni, kamu hanya boleh berada di sekitar Gurkha-Hat, dan pakej yang kedua ini, kau boleh mendaki di 3 puncak, iaitu Puncak Victoria, Puncak Alexandra, dan Puncak Oyayubi. Sebelum mendaki ke Gurkha-Hat, ada beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh Taman-Taman Sabah. Yang pertama ialah pendaki haruslah berumur 18 tahun ke atas. Yang kedua, pendaki perlu melakukan pemeriksaan kesihatan di mana-mana pusat perubatan kerajaan atau swasta, dan keputusan mesti sah dalam tempoh 30 hari sebelum tarikh pendakian. Pendaki juga mesti telah menjalani latihan dalam pendakian pada ketinggian melebihi 2,000 meter atau 6,400 kaki dari paras laut dalam tempoh tidak kurang dari 1 bulan sebelum tarikh pendakian ke Gunung Kinabalu. Dan ada banyak lagi syarat-syarat lain yang perlu kita patuhi. Semua syarat-syarat ini adalah penting untuk keselamatan pendaki. So the best view you saw in 2022. I will go first.